Dalam bumi ni kita takkan jumpa akhlak sebaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan buah anggur. Nabi dapat hadiah buah anggur. Selalunya bila Nabi dapat buah anggur, Nabi akan share dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi hari tu tak, Nabi makan seorang-seorang. 1, 2, 3 buah anggur. Nabi makan seorang-seorang. Yang para sahabat semua pakat tengok, selalu Nabi akan ajak kami semua. Tapi tak, ni Nabi makan seorang-seorang. Lain macam ni. Nabi makan sampai habis, tuan-tuan. Lepas tu sahabat yang bagi buah anggur kat Nabi tu tanya, macam mana ya Rasulullah, sedap tak buah anggur tu? Nabi hanya senyum je dekat sahabat tu. Bila dia nampak Nabi senyum, seronoklah dia, tuan-tuan. Nabi ambil hadiah dia. Dalam keadaan seronok, dia pun berlalu pergi macam tu je, tuan-tuan. Lepas sahabat tu pergi jauh sikit, geng-geng sahabat lain semua datang dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pasal apa kamu makan anggur tu seorang-seorang? Sampai habis kamu makan ya Rasulullah? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya anggur tadi tu masam. Aku risau kalau aku bagi dekat kamu seorang-seorang nanti, muka seorang-seorang berubah sebab masam kan? Takut orang yang bagi tu terasa hati. Tengok macam mana Nabi jaga perasaan orang, tuan-tuan. Hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga perasaan orang lain. Itulah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alang-alang tu jom kita selawat kat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbaiklah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong share video ni banyak-banyak tau. Share, repost. Manalah tahu bila ada orang tengok video ni, dia ikut akhlak Nabi, dia berselawat dekat Nabi. Tuan-tuan dan saya, kita sama-sama dapat pahala. Boleh? Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Minta maaf tau, saya tak sihat sikit hari ni.